Saya ingin berbincang tentang tajuk pendidikan berkualiti untuk masa depan yang lebih baik. Setiap hari, berjuta-juta murid pergi ke sekolah. Namun, pendidikan bukan sekadar ada ke kelas atau menghafal fakta. Pendidikan berkualiti mengajar kita cara berfikir, bukan hanya apa yang perlu difikirkan. Pendidikan membantu kita menjadi insan yang berilmu, kreatif, berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Selain itu, pendidikan memberikan peluang yang sama kepada semua orang tanpa mengira latar belakang. Pendidikan ialah senjata yang paling berkuasa, boleh digunakan untuk mengubah dunia. Dengan pendidikan kita dapat mengurangkan kemiskinan, membina masyarakat yang lebih baik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah. Pendidikan berkualiti merangkumi sistem pengajaran yang berkesan, kemenjadian murid secara holistik serta persekitaran pembelajaran yang selamat. Teras utamanya melalui kepimpinan berkesan, guru berkualiti dan kurikulum relevan. Ciri utama pendidikan berkualiti ialah yang pertama, kemenjadian murid, iaitu pembangunan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Yang kedua, persekitaran kondusif, suasana sekolah yang bersih dan selamat. Yang ketiga, guru cemerlang, iaitu latihan berterusan dan komitmen tinggi. Pada zaman yang serba moden ini, teknologi berkembang dengan begitu pantas. Oleh itu, kita perlu mempunyai kemahiran seperti berfikir secara kreatif, berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan masalah. Pendidikan berkualiti menjadikan kita untuk menghadapi cabaran kehidupan dengan yakin dan berani. Akhir sekali, pendidikan berkualiti bukanlah satu keistimewaan tetapi merupakan hak serta insan. Sebagai murid, marilah kita belajar bukan semata-mata untuk memperoleh keputusan yang cemerlang, tetapi juga untuk menimba ilmu, membuat sosial yang baik dan menjadi insan yang berguna kepada keluarga, masyarakat dan negara. Meluntur buluh, biarlah dari debungnya. Mendidik anak-anak dengan pendidikan berkualiti sejak kecil lagi. Sekian, terima kasih. Hai Puan, selamat tengah hari. Nama saya Rashid Naya Ana Dalaki Darul Kumat. Saya dari Sekolah Kebahasaan Taman Pulau Mas. Hai Ashwin, selamat tengah hari. Saya ada beberapa soalan untuk membantu saya dalam projek WSDT. Boleh tak Puan tolong jawabkan? Boleh, silakan. Soalan pertama, apakah definisi pendidikan berkualiti? Definisi pendidikan berkualiti bermaksud sistem pembelajaran yang adil, menyeluruh dan bermanfaat untuk semua orang. Soalan kedua, apakah kelebihan utama sekolah-sekolah kita yang paling kita dibanggakan? Kelebihan utama sekolah di Malaysia yang paling dibanggakan ialah sistem